Harga emas naik turun setiap minit. Tak siapa yang tahu ke mana harganya akan pergi dalam masa terdekat. Tapi harganya memang trending menaik for the long term, 2 tahun dan lebih. Emas telah naik nilai 10% setahun dalam masa 20 tahun kebelakangan. Dan malah telah naik 45% dalam masa setahun lepas, dan malah telah naik nilai 45% dalam masa setahun yang lepas. Mengalah semua saving account, fixed deposit, kebanyakan saham, kebanyakan unit amanah dan malah kebanyakan kripto juga. Anda juga tak perlu tunggu pasaran settle down. Situasi dunia normal atau harga yang lebih rendah. Ini adalah kerana pasaran akan sentiasa berpancaroba, dunia akan terus tidak menentu dan harga emas mungkin tidak akan turun ke paras harga yang anda kehendaki. Jadi, strategi terbaik dalam emas ialah untuk melabur secara konsisten dan tunggu. Beli emas dan tunggu. Beli emas dan simpan sekurang-kurangnya 2 tahun untuk memaksimalkan keuntungan anda. Sebaik sahaja anda buat keputusan untuk membeli emas, terus buat belian, jangan tunggu lagi. Pin video saya untuk 5 langkah daftar akaun public gold dan saya akan bimbing anda dalam cara dan langkah-langkah simpanan emas yang terbaik untuk anda.